Terima kasih Wan lah. Terima kasih kepada semua yang participate dalam semua Kotila itu, sebab ini menimbulkan satu kesedaran, kejutan kepada rakyat, terutama yang tak ikuti. Masya Allah. Ya? Ada kebahagiaan dekat sini semua, Datuk Sri. Terima kasih, terima kasih. Jumpa di KL insyaAllah. Saya nanti adjust time malam, kita buat perhimpunan sikit. Baik. InsyaAllah. Jadi share pengalaman bagus juga. InsyaAllah Datuk Sri, kita jumpa di Malaysia. Baik, doa. Makan apa? Makan Malaysia ke? Makan apa? Roti canai? Asam pedas. Ada kecap akhirnya, Masya Allah. Oh. Air sirap. Ni makanan Turki ni sedap. Ada dah sekarang bahagian Malaysia di hati dah sekarang. Okey. Baik. Alhamdulillah. Semua sihat. Yang penting kita beritahu, saya bercakap dengan Presiden dan dengan Ibrahim Khalil pun, dia ada keutamaan tengok kesihatan dulu. Itu biar segar, bagi rehat sikit. Kalau ada trauma ke apa, dia ambil berat. Alhamdulillah. Dia tanya semua isu-isu. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kalau boleh nanti bagi note sikit kepada Presiden Turki pun, terima kasih, bagus juga. Ya. Baik sangat, Masya Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.